Video kali ini akan menerangkan topik iaitu variance and standard deviations. Okay, for your information, we have two types of data, which is group data and ungrouped data. But for this video, we focus on ungrouped data. So, sebelum kita masuk kepada topik ini, kita ingat balik topik yang lepas, di mana variance dan juga standard deviation ni adalah diperlukan untuk menerangkan ataupun sebagai pengukuran kepada topik dispersion ataupun sebaran data tersebut. So, dalam kelas yang lepas, dispersion ni dia terbahagi kepada dua, iaitu low dispersion dan satu lagi adalah high dispersion. Okay, ni low and this one is high. Okay, low ni bermaksud all data are close together. So bermaksud dia berdekatan dengan mean ataupun median ataupun pengukuran center of tendency yang kita calculate. But in high dispersion, data are far apart. So dia berterabur. Dia ada banyak variability dia. Dia bersepah-sepah. So, dari segi taburan data, dia macam tu. Yang satu close together. Yang satu lagi far apart. Maksudnya dia jauh-jauh. Itu dari segi sebaran dia. So, dari segi apa yang kita dapat maklumat daripada dispersion low ataupun dispersion high ni adalah, kalau kita dapat data macam ni, ini menunjukkan data kita ni adalah bagus, konsisten dan reliable dan boleh dipercayai. Sebab dia menumpu kepada satu titik. Okey, dia reliable. Kalau awak dapat data macam tu, awak nak kira purata dan kebanyakannya markah tu dekat dengan markah mean tu. Tetapi kalau awak dapat dispersion dia punya high, so ini adalah less reliable. So, data awak tu boleh dipertikaikan. Okay? So, itu maksudnya. Okay? So, low ataupun high ni, kita boleh ukur menggunakan variance dan juga standard deviation. Okay? Sebelum ni, kita belajar tentang konsep of dispersion. Dan in this video, we will learn how to measure the dispersion ni. How to measure. Kalau low, berapa? Kalau high tu, berapa? So, apa dia punya measurement dia? Apa dia punya instrument dia? So, instrument dia adalah variance dan juga standard deviation. So, kita akan fokus kepada how to calculate variance and standard deviation for ungrouped data. Okay, ungrouped data bermaksud data dia tak dalam bentuk frequency distribution table. Okay, data dia satu-satu-satu dan tidak dikelaskan, whether you use class limit ataupun class boundaries. So, for this ungrouped data, formulanya adalah S kuasa 2. S to power of 2. Ini kita panggil dia sebagai variance. Okay. Sama dengan 1 bahagi N tolak 1. N adalah jumlah. Jumlah kepada data kita. Data yang kita observe. 10 ke, 20 ke, 30 ke. Okay, biasanya ungrouped data ni dia tak banyak data dia. Okay, kalau tidak, jenuh kita nak kira. So, formula dia, jumlah X kuasa 2
tolak kurungan jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N. Okey, ini adalah formula dia. Okey, yang nak saya tekankan dekat sini adalah perhatikan simbol ini. Okey, ini adalah jumlah X kuasa 2. Jumlah X kuasa 2 ni bermaksudnya adalah adalah total X kuasa 2. So, kalau awak ada X kuasa 2, X kuasa 2 campur X kuasa 2 campur X kuasa 2 campur X kuasa 2. Ni X kuasa 2, X kuasa 2, X kuasa 2, X kuasa 2. Okey. Ini jumlah ini adalah jumlah X kuasa 2. Okey, cuba perhatikan yang ini pula. Okey, yang ini adalah jumlah X, saya ulang balik, jumlah X kurungan kuasa 2. Okey, dia berbeza dengan yang atas yang ini. Yang ini, so bermaksud kita kena totalkan dulu X. Lepas tu, baru the power of 2. Baru kita kuasakan 2. So, dengan kata lain, okey, awak ada X, awak ada X, awak ada X, awak ada X, 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 X. Awak campurkan semua, dah dapat jumlah ini yang awak kuasakan 2. Okey? Okey, kalau awak tak faham apa maksud ni, awak kena ulang lagi sekali video ni. Okey, step dia ni. Kena faham antara yang ini dengan yang ini adalah berbeza. Right? Okey. So, daripada situ, so ini formula keseluruhannya lah. So, dia sebenarnya ada 2 formula. Awak boleh gunakan yang ini. Yang ini dia akan gunakan X bar. X bar ini adalah mean. Awak kena cari mean dulu. Okey, dan saya sarankan kita akan gunakan yang ini. Okey, yang ini dia akan gunakan X kuasa 2 dan dia gunakan jumlah X kuasa 2 seperti yang saya katakan yang ini. Okay, so kita gunakan yang ini. Boleh guna dua-dua. Okay, tapi lebih mudah guna yang ini. So, saya ulang balik. X kuasa 2 adalah variance. Equal to 1n subtract 1 bracket jumlah X kuasa 2 tolak jumlah X baru kuasa 2 bahagikan dengan N. Okay. So, X berat balik, X kuasa 2 adalah variance. Okay, tadi kita dah tahu kan variance dan satu lagi adalah kita panggil dia sebagai standard deviation. Okay, apa hubungan dia dengan standard deviation? Deviation ataupun kita panggil dia SD. Okay, mudah sahaja. Bila awak dah dapat S kuasa 2 ni, okey. Okay, S kuasa 2 ni adalah variance. Kalau nak tukar jadi standard deviation, dia akan jadi S. Maksudnya, dia buang kuasa 2 ni. Okay, maksud dia, okay, kalaulah
S kuasa 2 sama dengan N tolak 1 jumlah X kuasa 2 tolak jumlah X kurungan kuasa 2 bahagikan dengan N. So, standard deviation kita square rootkan dia ni. Okay, kita just square rootkan aja. Okay, so di square rootkan aja. So, ulang balik. So, ini adalah variance. So, ini adalah SD, standard deviation. So, kalau nak cari standard deviation, you need to find the variance first. Okay, lepas tu dah dapat variance tu, just square rootkan dia, jadilah dia standard deviation. Okay, jom mari kita tengok contoh yang ini. Okay. Okay. So, kalau kita tengok soalan ni, kita tahu ini adalah ungroup data. Kemudian dia suruh cari variance dengan standard deviation. So, formula untuk variance, okay, kita dah ingat tadi. So, kita kena cari N dia dulu. Sebab dalam formula ni kan ada N kan. Okay. Okay, saya salin balik formula. Sentiasa salin formula. 1 per N tolak 1 jumlah X kuasa 2 tolak jumlah X kurungan kuasa 2 N kurungan. So sekarang N dia sama dengan 1, 2, 3, 4. So N dia sama dengan 4. So biasanya kita kena cari yang ini dulu. Okay. So kita cari yang itu. Jumlah X adalah 1 tambah 7 tambah 2 tambah 5 sama dengan 15. Okay, lepas tu kita cari pula yang ini. Jumlah X kuasa 2. So, jumlah X kuasa 2 adalah kita kuasakan 2. X tu kuasa 2 terus. 1 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2, 2 kuasa 2, 5 kuasa 2 equal to 75. Okey. Kemudian, awak masukkan dalam formula. S kuasa 2 sama dengan 1 per N. N sama dengan 4 tolak 1 kurungan jumlah X kuasa 2. So, ini jumlah X kuasa 2. So, awak masukkan 79 tolak. Okey, kat sini ni, yang ini ni, jumlah X. Okey, jumlah X awak 15. Ini baru jumlah X. Okey. Kita punya kena kuasa 2. Sebab dalam formula ada jumlah X kuasa 2. Okey. So, baru kita bahagikan dengan N 4. Okay. So, daripada sini kita akan dapat S kuasa 2 sama dengan 7.583. So, ini adalah apa? Ini adalah variance. Bila kita nak cari standard deviation, kita hanya letak S. Lepas tu kita square rootkan 7.583. So, kita akan dapat S sama dengan
2.75. So ini adalah SD, Standard Deviation. Okay. So S kuasa 2 adalah variant. Kita square rootkan jawapan tu, itulah Standard Deviation. Okay. So kalau 2.75, ini kalau ada yang lebih besar mungkin 30 ke 15 ke, 2.75 ni adalah low. Okay. Low dispersion. Okay. So kita tengok contoh yang berikutnya. Okay. So find the variance and standard deviation for the following data. So 1, 2, 3, 4, 5. So ada N dia sama dengan 5. Okay. Daripada formula ni, kita kena cari ni dulu, jumlah X ni. So jumlah X, kita campurkan semua kita punya observed data. Kita dapat 35. Lepas tu kita jumlah X kuasa 2. Ini total X. Ini total X, the power of 2. So kita jumlahkan semua, kita kuasakan 2, kuasakan 2, kuasakan 2, kuasakan 2 sampai dapat jawapan. So bila kita masukkan formula, N kita adalah 5. Jumlah X kuasa 2, okay, ini adalah jumlah X kuasa 2, kita masukkan 303. Okay, yang ini adalah jumlah X sahaja, 35, tapi kita kuasakan 2. So kita dapat jawapan 145. So 145 ini adalah variance. Okay, dan yang ini, okay, kita square rootkan dia. Kita square rootkan 14.5, kita dapat 3.8. So ini adalah standard deviation. Okay, itulah macam mana kita nak kira variance dan standard deviation untuk ungroup data.